I'm gonna bed tonight， 找一个多远的借口，每天在作业不完。Really I wonder if I'll ever finish。I'm gonna bed tonight， 找一个多远的借口，每天在作业不完。Really I wonder if I'll ever finish。I need a man, need a break, yeah, need to stay awake, yeah. I just start a lot of things, but I cannot finish. Gotta stick to one niche. Mommy always said that she catch me watching One Piece in between my legs. I never thought it'd be me. All of you know what I mean. If it ain't you, then you ain't me. And the next week do the same thing. 因为人生短暂，想活得更加缓慢。不看我在家懒散，看电影看着晚饭。我到现 where I wanna go， 我在我人生正远往哪走？就在我到现 where I wanna go， 我在我人生正远往哪走？ I just finished my immigration. Tonight， 找一个多远的借口，每天在作业不完。Really I wonder if I'll ever finish。I'm gonna bed tonight， 找一个多远的借口，每天在作业不完。Really I wonder if I'll ever finish。Yes I want it open no， but I want it open stone。All me I need to ease my soul。The only problem in this moment right now。今晚先睡，明天再来。You call away， so time I call it break。I'm gonna bed tonight， 找一个多远的借口，每天在作业不完。Really I wonder if I'll ever finish。I'm gonna bed tonight， 找一个多远的借口，每天在作业不完。Really I wonder if I'll ever finish。Early in a hurry when I dim the lights, dreaming thoughts, emotion running out of my mind. Only see them looser when I close my eyes. So good night, good night. Early in a hurry when I dim the lights, dreaming thoughts, emotion running out of my mind. Only see them looser when I close my eyes. So good night, good night. Yeah, every night got my mind rolling dice. They're just come and go when I roll like appetizer. 开始，世界思维快，资金快时，咖啡水太少，我绝对不睡 No。I will still be talking with my bros. Speaking outlooks on life till the moon. Only on the same boat, I kind of team toe. Mine is racing too fast, faster than you see all night. 应该是你周围 ，They be calling all name， 一切妙远优美。I'm smiling always, thinking for the whole page. 口中别再后悔 I'm just trying to paint it in my head under the lights. No rising light. That's the way I end most of my days. 凌晨4点5夜是画面再次入睡。Hi guys, sekarang kita dekat Kunming Station. Sekarang kita nak pergi makan dekat kedai halal, nama dia Lanzhou. Ya Allah, laparnya. Tada, nampak tak? Lanzhou. Yeay. Yang hijau tu tanda halal dia tau. Yang ni translate to Muslim. When I close my eyes, so good night, good night. Early in a hurry when I dim the lights, dreaming thoughts, emotion running out of my mind. Only see Ada lemak. Ada lemak, ada pat daging. Lemak tu. Lemak dia meletup. Cuk daripada kayu betul. Kayu pokok. Interesting. Satunya harga dia 1,800 won. Murah lah juga. Kalau tempat lain dah 3-4 ribu lah.
beef strip. Atau beef strip ke chicken strip tadi. Macam chicken, tapi portion dia banyak gila. Nanti aku masuk video. Ada chili oil. Chili oil dia tak adalah macam ada masing-masing. Dia cepat-cepat. Dia chili memang chili. Aku rasa chicken lah. Chicken. Dia banyak gila. Apa banyak? Macam rempah makan daging. Bukan cicah rempah ni. Instead of pakai chili oil. Aku dah makan dah ni. Tapi aku tak baik gila daging. Ni berapa dah? Ni 4,000 won. 4,000 won. Tidak apa, banyak ke daging. Aku saya try beli saja. Aku saya try beli ni sebab besok nak makan satu yang viral tu. So ni macam benchmark lah. Sebab sedap dia kat sana. Mesti ada nak rasa-rasa je. Dah makan ni sampai lupa nak gambar. Yang roti ni dia agak tebal kot semua. Sebab aku nampak kalau kat YouTube kan, dekat mana orang review dia nipis. Dia macam very crunchy, very thin. Tapi ni agak tebal, macam roti pita. Tapi dia sedap sebab daging dia very savory, very salty, tak salty, full of taste lah. Macam makan tu ada rasa jus daging, ada semas-semasing. Ya, kepala ada air beli. Macam air mineral tapi dia macam ada sen, rasa sikit peach tu. Sedap lah. Sebab aku tahu ada orang kata boleh minum. Berapa dah harga dia? 1,000 won, RM3. Dia very refreshing. Kau makan segala masin, minyak tu. Ni masuk. Okay. Running out of my mind, only see him. It's 2 AM kat rumah sekarang. So, like instead of sleeping at the airport, rent some bed. Aku rasa better untuk terus ke hotel je. Check in ke apa, at least dah siap-siap. So esok boleh check in terus, rehat around 1 PM boleh terus shape makan ke apa. Aku nak ambil taxi tapi bapak intense dia orang-orang yang nak ambil customer ni. Aku dah book ni kat Didi. So macam okey lah kan. Orang tu duk kata macam tak boleh tak boleh masuk kereta besar. Ni elok jalan. Sakit hati aku. Kelakar. Macam bapak hard sell ni. Tak lah hard sell, bapak desperate ni. Aku penat lah cakap, aku tahu English, aku boleh faham lah apa dia cakap. Dia tanya, I'm a daily driver, do you understand? Of course lah aku understand, dah dia translate English. Aku nampak bodoh sangat ke? Sedih buat aku. Tapi tak tahu lah, aku aku agak kejut dah. Wonder orang cakap orang Cina dia pandai business. So aku hampir, tapi tadi ada 3 orang kak aku inilah encounter tadi. Lepas tu dia offer 120 yuan. Kalau tak dia, jadi aku bayar 50 je. 50 dah RM30 lah. Lepas tu dia nak 120, dia tutup 100, dia jadi 100. Oh no, I already cut mine. It's okay. Ni pun sama, ni pun nak suruh aku naik. Tak nak aku, dah bayar. Sambung. Tadi aku dah jumpa 3 orang. Yang first tu dia offer aku 120 yuan. Dalam berapa? RM60. Padahal dekat je pun. Berapa km pun. Dalam 28 minit drive. Memang tak lah, aku kata tak apa. So duduk insist. Lama baik, 5 minit dia kejar aku. Aku turun bawah basement. Lepas tu saya ke rumah tu, dia ada perempuan tu datang. Aku kata aku tak nak. Kata aku tak kata apa-apa, dia follow je. Aku dengar sampai sebab aku ke airport. So macam buat tak tahu lah. Aku tak boleh semak. Lepas tu yang ketiga ni memang dia kejar aku 15 minit baik. Walaupun aku dah tunjuk aku dah dapat Didi aku kan, tengah jalan ni, dia still naiklah dengan saya. Dia tak ada pandai cakap English, tapi dia translate aku lah. Dia tak faham sini. Online je saya, at least kalau dapat harga ni. Dia bawa taksi, dia markup habis dia. When I close my eyes, so can I darker the night, 'cause I'm getting brighter, feeling
Kau tengok apa aku buat. Sekarang pukul 3 pagi. Saya nak check in hotel. So apa aku buat, aku naik skuter. Dia basikal tau. Nampak dia ada pedal. Dia ada pedal basikal. Tapi dia boleh. Kau tengok dia boleh ni. Tengok oh. Gila. China is on another level. Simple lah. Aku tengok ada polis lah. Mana boleh bawa naik ni kan. Okay lah. Aku punya motor ni agak bising. Dia jalan very nice, kau tahu tak? Kau tengok aku buat apa? Aku naik motor plus basikal. Very interesting. Hihi. Bye bye. Morning guys. It's 8:49 AM. I haven't got any sleep yet. Super tired. Aku literally habis masa semalam, like one whole night from I think 12 AM 1 AM macam tu. Sampai sekarang aku naik skuter tu, semua teka berapa banyak aku spend. Murah je tu sebenarnya. Alah, straight aku naik. Tapi tadi aku naik, malam aku naik sejam, aku ingat 600 won. Murah gila. Dalam 3.5 yuan. 600 ke 700 won lah. So aku rasa macam instead of ambil taxi pas ni, aku ambil tu je dia skuter. Tapi downside dia agak scary lah. Sebab aku tak tahu lah, dia literally aku nak tunjuk korang macam mana traffic works in Kunming. Crazy. Dia macam semua orang relies on instinct, and tak instinct tu sentiasa betul. Apa gila aku macam macam mana dia punya traffic light ni? Dah lah tak payah pakai any license tau. Tak payah pakai international license ke apa. You can just drive. You can just scan QR code tu and then pay and then just drive. Dia macam motor. Even though dia ada track dia sendiri, but still you have to be on the same road like cars, buses. Crazy. Tapi it's interesting lah. Aku rasa sebab tu bucket list aku yang first kali untuk naik skuter. So aku tengok orang bayar RM60 satu hari. Aku tak rasa semahal tu. Ini satu kat restoran. Ya, itu dia. Very nice vibe. Very nice. Thinking for the whole page, go to all day. I'm just trying to pay the